Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alia Fatah binti Hasanuddin, nombor matrik C22A0363. Pada tugasan ini, saya memilih Muzium Warisan Baba dan Nyonya. Muzium Warisan Baba dan Nyonya terletak di Melaka, merupakan sebuah tapak warisan dunia UNESCO. Rumah ini merupakan gabungan 3 lot teres yang dibeli oleh keluarga Chan pada tahun 1861. Muzium Warisan Baba dan Nyonya merupakan sebuah muzium persendirian yang terletak di 48 hingga 50 Jalan Tun Tan Cheng Lock, 75200 Melaka. Muzium ini ditubuhkan oleh keluarga Chan dan dibuka secara rasmi kepada orang awam pada bulan Mac 1985. Bangunan muzium ini terdiri daripada 3 unit rumah teres yang dibeli oleh keluarga tersebut pada tahun 1861 dan telah menjadi kediaman 4 generasi keluarga Baba dan Nyonya. Sebelum dijadikan muzium, nama Baba merujuk kepada laki peranakan Cina, manakala Nyonya pula untuk wanita. Yang mencerminkan warisan budaya unik masyarakat peranakan yang merupakan hasil perkahwinan antara pedagang Cina dengan wanita tempatan di Kepulauan Melayu. Berikut merupakan potret keluarga yang pernah tinggal di kediaman ini sebelum menjadi muzium. Tema untuk muzium ini adalah untuk memelihara dan memaparkan gaya hidup, estetika dan tradisi masyarakat peranakan Baba dan Nyonya. Objektif pula, yang pertama adalah untuk mengekalkan warisan budaya peranakan yang semakin terhakis dalam arus pemodenan. Yang kedua, memberi pendedahan kepada orang awam mengenai cara hidup, adat dan seni bina rumah tradisional Baba dan Nyonya. Dan yang ketiga adalah menjadi pusat rujukan budaya melalui pameran perabot antik, barangan seramik, perhiasan, pakaian tradisional dan ritual keluarga. Seterusnya adalah jenis artefak. Pada ruangan yang pertama, ianya dikenali sebagai pengenalan kepada kaum peranakan. Bahagian ruangan ini juga dikenali sebagai bahagian A. Terdapatnya potret-potret ahli keluarga yang menghuni rumah ini pada satu ketika dahulu. Kebiasaannya kaum lelaki masyarakat peranakan digelar Baba, manakala wanita pula digelar Nyonya. Seterusnya adalah ruangan bahagian B, iaitu ruang tamu utama atau dikenali sebagai tia besar. Terdapatnya perhiasan perabot di ruang tamu. Terdapat juga sulaman sutera yang terdapat di dinding menghadap ke utara dan selatan, dan juga papan bersurat di atas pintu. Bagi ruangan bahagian C, iaitu ruang gelap atau dikenali sebagai tia gelap, terdapatnya ukiran yang membahagikan ruang ini dengan ruang tamu besar, berfungsi sebagai sepadan kepada anak-anak gadis Nyonya. Terdapat juga tanglung buatan tangan. Ruangan bahagian ruang udara atau dikenali sebagai cimci. Ia direka khas untuk tujuan pengudaraan dan pencahayaan. Air hujan yang mengalir ke dalam rumah akan menyejukkan suasana dan melambangkan kekayaan ataupun ong menurut kepercayaan mereka. Bagi ruangan bahagian E, iaitu tangga dengan panel berlipat. Salah satu keunikan rumah ini merupakan tangga yang dipenuhi ukiran kilauan emas. Terdapat papan berlipat yang digunakan untuk menutup tangga ini bagi mengelakkan pencuri daripada naik ke atas. Bagi ruangan pameran bahagian F, iaitu bilik perkahwinan. Dalam ruangan ini dipamerkan tentang upacara penyucian, tempat tidur, pakaian pengantin, barangan hantaran, tempat upacara makan cuntok buat pasangan pengantin pertama kali berjumpa. Seterusnya adalah ruangan bahagian G, iaitu sambutan hari jadi dan upacara pengebumian. Ruangan ini mempamerkan pakaian semasa sambutan hari jadi, replika lauk pauk dan barangan upacara pengebumian. Seterusnya ruangan bahagian H, iaitu hiburan untuk Nyonya. Ruangan ini mempamerkan meja mahjong dan cerki yang merupakan salah satu hobi atau kesukaan Nyonya. Yang kedua adalah pakaian Nyonya dan bibi, dan juga terdapat pameran barang perhiasan Nyonya seperti gelang dan cucuk sanggul. Seterusnya ruangan bahagian I, iaitu ruang pemujaan nenek moyang atau dikenali sebagai tia abu. Ruangan ini mempamerkan tempat pemujaan nenek moyang dengan paparan potret mendiang Chiu Poi Yan dan juga terdapatnya upacara penguburan Cheng Siu. Seterusnya pameran bahagian J, iaitu Singki dan Josuan sekeluarga. Bahagian ini memaparkan gambaran pakaian perkahwinan, gambar adat istiadat semasa majlis perkahwinan dan juga gambar Singki dan Josuan sekeluarga. Seterusnya adalah pameran bahagian K, iaitu pameran perkahwinan Chiu Tao.
Bahagian ini memaparkan upacara sikat rambut ataupun ciutau yang merupakan ritual yang melambangkan pasangan pengantin itu telah melangkah masuk ke dunia dewasa. Seterusnya, pameran bahagian L iaitu ruang makan. Meja ini dikenal sebagai tok panjang atau meja yang merupakan kombinasi perkataan Hokkien iaitu tok manakala panjang daripada bahasa Melayu. Dan ini juga mempamerkan porselin-porselin nyonya. Seterusnya, ruangan bahagian M iaitu dapur. Rekaan bentuk rumah ini pada bahagian dapur menggunakan dapur kayu api. Pada ruangan ini juga mempamerkan peralatan-peralatan yang digunakan untuk memasak seperti lesung, mesin membuat putu mayam dan juga mesin membuat aiskrim. Terusnya adalah ruangan bahagian N iaitu bilik mandi Ciwan. Ruangan ini mempamerkan bilik mandi reka bentuk citarasa orang Inggeris dan masyarakat peranakan menggelar tanda sebagai jamban. Seterusnya adalah layout muzium. Berikut merupakan pelah lantai tingkat bawah yang saya lukis sendiri. Seterusnya adalah pelah lantai tingkat atas. Bagi pelah lantai cadangan tingkat bawah, saya mencadangkan untuk membuat pameran interaktif dengan menggunakan teknologi VR pada ruangan pameran bahagian K. Dan juga untuk ruangan pameran bahagian M menggunakan QR code. Bagi pelah lantai cadangan tingkat atas pula, saya mencadangkan untuk membuat pameran dinding interaktif pada ruangan pameran F dan menggunakan audio pada ruang pameran H. Seterusnya adalah storyboard. Pengunjung akan memasuki pintu masuk utama Muzium Warisan Baba dan Nyonya. Di sebelah kiri, pengunjung akan melihat kaunter tiket Muzium Warisan Baba dan Nyonya. Seterusnya, ruangan pameran portret keluarga Chan, ruang tamu utama atau dikenal sebagai tia besar, ruang gelap atau tia gelap, ruang udara atau cimci. Seterusnya adalah tangga dengan panel berlipat. Seterusnya adalah ruangan pameran bilik perkahwinan. Seterusnya adalah ruangan pameran sambutan hari jadi dan upacara pengebumian. Seterusnya adalah ruangan pameran hiburan untuk nyonya. Seterusnya adalah ruangan pameran pemujaan nenek moyang. Seterusnya adalah ruangan pameran Singki dan Joswan sekeluarga. Seterusnya ruangan pameran perkahwinan, ruang makan, ruang pameran dapur dan yang terakhir adalah ruangan pameran bilik mandi Ciwan. Cadangan pameran interaktif bagi Muzium Warisan Baba dan Nyonya yang saya cadangkan. Yang pertama adalah penggunaan dinding interaktif pada ruangan pameran F iaitu bilik perkahwinan. Yang kedua adalah penggunaan audio binaural pada ruangan pameran H iaitu hiburan untuk nyonya. Yang ketiga adalah penggunaan virtual reality atau VR pada ruangan pameran K iaitu pameran perkahwinan. Dan yang terakhir adalah penggunaan aplikasi kod QR pada ruangan pameran M iaitu dapur. Yang terakhir adalah fungsi multimedia. Yang pertama, untuk ruangan pameran F iaitu bilik perkahwinan, penggunaan dinding interaktif yang memaparkan tayangan video membolehkan pengunjung memahami dan membayangkan dengan lebih jelas tentang pelaksanaan sesuatu adat istiadat dalam budaya Baba dan Nyonya. Yang kedua, bagi ruangan pameran H iaitu hiburan untuk nyonya, penggunaan audio binaural membolehkan pengunjung mendengar bunyi dalam bentuk 3 dimensi melalui earphone kepala seolah-olah mereka berada di dalam suasana sebenar. Yang ketiga pula, bagi ruangan pameran K iaitu pameran perkahwinan, penggunaan virtual reality atau VR bagi memberi pengalaman kepada pengelawat untuk melihat koleksi secara terperinci. Dan yang terakhir adalah pada ruangan pameran M iaitu dapur, penggunaan aplikasi kod QR yang boleh diimbas pada koleksi berkaitan makanan tradisional dan membolehkan pengunjung melihat demonstrasi penyediaan dan cara memasak menu-menu peranakan secara visual. Sekian, terima kasih.